Hari Raya Aidilfitri mulia, mari kita semua bermaaf-maafan. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua warga KPKI yang saya kasihi. Hari ini hari ke-24 Syawal. Alhamdulillah kita dapat meraihkan bersama-sama sesama ahli program untuk mengeratkan lagi silaturahim. Okay, so kalau kita tengok hari ini ada pelbagai juadah disediakan. Ya, ada banyak dan sedap-sedap, tapi matlamat utama bukanlah makan-makan sangat, tapi lebih kepada untuk kita nak mengeratkan lagi silaturahim lah sesama ahli program KPKI. Dan saya sebenarnya sangat bersyukur menjadi ketua program, tetapi ahli program sangat tidak bermasalah. Sangat tidak bermasalah. Saya lihat mempunyai kerjasama dan juga sifat kekeluargaan yang sangat baik sesama ahli program, menghormati sifat hormat menghormati, saling tolak-ansur, tolong-menolong, yang mana saya harapkan nilai-nilai ini sentiasalah dipupuk dan disuburkan lagi untuk masa-masa akan datang demi keharmonian program. Okey, so keharmonian dan kejayaan program lah. Okey, so saya pun tak prepare untuk bagi ucapan. Nak bagi pantun 4 kerat rasa macam tak datang idea sekarang. Tapi saya bagi pantun 2 kerat je lah. 2 kerat. Okey. Seikhlas hati menyusun jari. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat berjamu selera dan selamat bergambar. Jangan lupa senyum. Ada siapa nak bagi ucapan lagi ke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma barik lana fima razaqtana wajina 'azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Silakan. Cepatlah video ni. Saja je badankan tengok YouTube je.
suasana hari raya, walau di mana jua, memberi keceriaan untuk kita semua. Sanak saudara dan juga rakan taulan, berjabat tangan tanda kemaafan. Anak saudara semua datang beraya, mari bersukaria di hari bahagia. Dari pagi membawa ke tengah hari, tetamu datang silih berganti. Selamat hari raya, hari bahagia. Tak kira di mana jua, kita semua sanak saudara dan juga rakan taulan, berjabat tangan tanda kemaafan. Anak saudara semua datang beraya, mari Masuk akaun YouTube. Selamat Hari Raya ucapan. Bagi saya bukti. Selamat Hari Raya Saya kepada tarik semua. ke tabung. Beritahu Baki. Lupa. Tapi kita dapat untuk yang masa yang Rupanya kau naked public onsen. Tak apalah. I masuk sebenarnya. Tengoklah kita peganglah toilet tu. Tapi tak lama lah sebab rasa macam rendah diri sangat. Sebab dengan dia orang tinggi-tinggi, dia yang masuk tu tinggi-tinggi tau, dan dia bergantungan lah. Kita macam okey tak apalah aku sekejap je lah masuk onsen sendiri lagi puas hati. Ada banyak lagi? Kena buka kalau kita ada Ucapan Selamat Hari Raya. Kita dah raya, kita dah raya haji dah. Dah 2 kali takbir dah takbir dah. Ucapan Selamat Hari Raya. Ada dah bawa. Dah ada ibadah fitri. Ucapan. Ucapan Separah Selamat Hari Raya. Saya sebenarnya tak ada. okey. Sebab kan dia cerita pasal pada Perdana Puteri mandi tu kan. Selamat Hari Raya. Ucapan. Duduk. Sudah lah. Ucapan dia duduk. Masuk TikTok pada Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. isyarah ni. Lepas tu terus dia keluar semua SPRM semua check. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sudah tiba masanya, tibanya kita untuk bermaaf-maafan, bertukar-tukar juada, tukarkan bersama hadiah. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya, selamat Hari Raya, selamat Hari Raya. Bersyukurlah bersama seisi keluarga dengan gembira. Selamat Hari Raya kepada ahli-ahli KPKI. Maaf zahir batin. Terima kasih sepanjang berada dalam program ni, membantu, menolong dalam menjalankan tugas di program. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat tinggal. Bye. Selamat tinggal dah. Belum lagi. Kami dari Program Kesihatan Persekitaran dan Keselamatan Industri mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.